Toyota Voxy generasi keempat dengan kod body R90. Sebelum ni kita tahu kereta Toyota Voxy dibawa masuk secara recon daripada tahun 2015 sehingga 2021 dan diganti dengan model yang paling baru 2022 sehingga sekarang lah. Tetapi dekat pasaran Malaysia ni ramai orang kenal dengan body R80 ataupun R85 di mana dia ada 4-wheel dan juga ada 2-wheel drive. Tapi yang body R90 ni baru saja dibawa masuk dengan 3 spek utama, yakni dia ada SX, ada SG dan juga ada SZ. So apakah kelebihan model ni jika kita bandingkan dengan model yang lama? Semestinya body yang baru yang ni dah pakai platform daripada TNGA, and then dia dah guna enjin baru dengan enjin M20, yang mana enjin ni adalah enjin 170 PS dan juga 199 Nm torque yang mempunyai enjin direct injection dengan multi injection. So dia ada 8 injector. Canggih kan? Okey, selain dari itu 10 speed auto menjanjikan penjimatan minyak yang sangat mengagumkan kerana kereta ni boleh berjalan sehingga 15 ke 16 km per liter. Jauh lebih jimat jika dibandingkan dengan model yang lama, dan rata-rata yang berkata sebegitu adalah owner-owner model baru. Dan kita ada satu unit tahun 2022 SG yang ada 8 seater, ada 2 power door, Toyota Safety Sense dengan lane keep assist semua dah ada. Cumanya harga kita jual di bawah 170,000, dan juga kereta kita ada beberapa unit yang daripada Noah dan juga Voxy untuk generasi yang R90. So pada kawan-kawan yang berminat nak dapatkan model ni, boleh WhatsApp saya 017-714-5604. Tapi saya tak nak cerita tu. Saya nak cerita yang model sekarang kita ada ni. Yang ni ready stock. Kalau nak pakai untuk raya memang boleh. Sebabnya yang model ni boleh full loan. Lagi safety dia lebih update. Dia ada 6 airbag. Kalau dibandingkan dengan R80, better ambil yang model baru ni. Dan pada kawan-kawan yang mana cari kereta yang dah ada feature safety yang okey, dengan penawaran harga yang okey, dan juga untuk 5 tahun akan datang kereta ni masih boleh dipakai dan juga kategori yang safety lah, sebabnya dia punya kecanggihan teknologi semua ada pada dia. So jangan buang duit kalau nak beli model-model yang lama tahun 2021. Saya tak nafikan harga ada beza dalam 10 hingga 20 ribu, tetapi kalau anda jual, anda masih untung beli model ini. Sebabkan yang ni SG dia hanya beza untuk seat dia 8, yang model yang saya ada ni ready stock, dan juga tak ada power boot. Itu saja. Jangan lupa like, share dan subscribe dulu. Komen. Yang berminat boleh WhatsApp saya, nombor pada bahagian description.